siapa kat sini kulit kering, kusam, ambil Marula Oil. Kalau nak lagi best lagi, please pakai ni. Hyaluronic acid, lepas tu awak combine dengan Marula Oil. Ini kulit jenis kering. Bila dia kering, dia tak nampak shining. Bila dia tak nampak shining, dia nampak kusam lah. Sebab dia kering, dia tak ada kelembapan. Kalau dia kusam, dia kering. Kalau dia dah cukup kelembapan, dia akan nampak bright balik. Dia akan nampak macam sihat balik. So, macam mana cara untuk awak tacklekan kulit kering dan kusam? First, pakai moisturizer Marula Oil ni. Marula Oil ni, dia akan bantu untuk bina bahagian lipid barrier kulit awak. Lipid barrier tu yang dia akan membentuk lapisan ni. Kenapa kena membentuk lapisan tu? Sebab kulit kering ni, secara genetik, dia ada lapisan tu. Dia kekurangan ingredient yang ada dalam lapisan ni untuk buatkan sel tu dia terikat antara satu sama lain. Apa dia ingredient tu? Ceramide, fatty acid, kolesterol. Ingredient tu lah yang di celah-celah kulit kita ni dia perlukan untuk mengikat sel tu. Bila dia mengikat sel, bila awak dah pakai Marula Oil ni, dia akan restore lipid barrier awak balik. Ataupun dibentuk balik lipid barrier awak. Bila dia dah terbentuk, awak punya garisan penghalang kulit awak ni dah sihat. Bila garisan penghalang kulit awak dah sihat, maksudnya tekstur kulit yang kasar tadi dah tak ada isu. Tapi akan ada satu isu. Kulit tu tak hilang kusam. Macam mana cara untuk hilangkan kusam? Adalah dengan tambah kelembapan dalam bentuk ayak. Kelembapan dalam bentuk ayak dia akan pergi dekat seluruh bahagian kulit yang bawah ni. Bila dia cukup lembab keseluruhan ni, baru kulit tu akan nampak shine. Bila awak faham, barulah awak tahu, oh produk ni selama ni aku pakai, kenapa tak berkesan? Sebab awak tak memenuhi dua keperluan pada kulit kering. Sebab tu dia nampak kering dan gusam.